Okey. So setelah dia macam gini, yang tadi yang kita masak tu kan, ambil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dah jadi kak abang. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang semua. Harap-harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah, InsyaAllah. Okay, petang ini kita terus straight to the point, jangan waste time. Saya pun tak tahu nak masak apa, jadi saya ada idea sikit nak masak. Kita masak yang ringkas, kita masak tauco. Jadi kalau orang dengar tauco, semua orang pun tahu masak, memang betul. Tetapi hari ini kita masak tauco yang ada berkuah sikit, yang kita ada taruh sos-sos nanti saya tunjuk. Jadi supaya anak kita ataupun budak-budak kecil boleh makan bersama. Kalau tidak, tauco tu kan selalu kalau kita masak kan dia agak kering, tapi sedap dimakan lah. Tapi budak-budak kadang kesian nak makan berkuah, tak ada kan. Okey, panaskan kuali kita dulu. Okey, kalau awak dengar kat sebelah saya ni, dia ada bunyi apa ni, ikan tu. Jadi kat sebelah tu saya tengah goreng ikan. Ikan goreng tu saya pakai ikan Sabah fish. Dia senang cakap filet lah kan. Kat itu sih boleh dapat tak ada tulang. Sebab tu saya dekat tadi, jadi budak-budak pun boleh enjoy bersama kan. Dan after that, Sabah fish tu kalau awak boleh garing-garing, awak masak tauco. Saya cakap saya dah masak ni berapa kali nanti kalau tak salah mungkin lebih daripada 6-7 kali. Sedap, fantastic, serius ya. Jadi saya share bersama. Okey, so kuali kita dah panaskan dan biasalah kita taruhkan minyak sedikit. Benda ni senang, semua kakak-kakak semua boleh masak, abang-abang pun boleh, no problem. Okey, so kita panaskan minyak, jadi kita dekatkan kamera sikit lah jadi fokus senang. Okey, so kita dah panaskan minyak kita boleh taruh minyak kita dah panas. Jadi kita kat sini kita tumiskan kalau ada lah cili hijau, cili merah yang kita potong slice gini. Kalau tak nak taruh cili padi ke cili apa terpulang. Dan kat bawah ni saya ada slice bawang putih tau. Bawang putih saya agak slice sikit, tapi tak banyak. Bawang putih tu dah 3-4 biji. Dan juga alia yang saya potong bulat-bulat gini. Kalau nak potong memanjang pun boleh, tak jadi masalah. Okay, so now kita jangan waste time, kita straight go je. Sekejap, kulit mana yang saya nak pakai, mana dia? Okay, tak apa, saya pakai yang kecil ni tadi. Okay, so kita taruh yang kita punya ni tadi tu Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sedap. Allahu Akbar. Okay, kita masukkan kita tadi alia, bawang putih. Kalau tak nak, saya fokuskan lagi dekat sikit biar nanti semua nampak lagi clear. Okay, bawang putih yang kita slice dalam 3-4 biji. Dan juga alia yang kita slice, tak kira lah nak berbulat ke memanjang ke, tak kisahlah kan, macam mana satu pun boleh. Okay, nampak clear Okay, bawang putih tadi yang saya cakap tadi alia, juga cili merah, cili hijau tu kita sikit lebih kurang je lah kita tumis. Agak-agak dia dah macam layu sikit kan, tak banyak sampai dia garing sangat, nanti hilang dia punya aroma pula, hilang dia punya kesedapan dia. Okay, so kat sini saya ada bawang Holland dan juga bawang merah. Bawang merah tu dalam nama Malaysia jadi Holland dengan Malaysia ada dua-dua bersama kat sini, dia bergabung lah kira kan. Okay, so kita buat ni 1-2 minit, InsyaAllah. Agak-agak dia dah macam alright sikit kan. Okay, dah. So kita masukkan kita punya bawang ni. Nampak ni saya masukkan semua. Bawang ialah macam selalu saya cakap, saya kalau masak bawang saya taruh lebih. Seandainya kalau awak tak nak taruh bawang tu jangan banyak pun boleh, tak jadi masalah. Okay, so saya sengaja potong besar-besar. Pasal apa, nanti kalau bawang Holland tu atau bawang Malaysia tu kan, nanti pelan-pelan dia dah layu kan, dia macam lembik-lembik sikit, jadi sedap dimakan. Jadi budak-budak pun boleh. Cili merah, cili hijau tu syarat aja buat warna-warni supaya lagi cantik. Bukan apa-apa, tak pedas pun cili sekarang kan. Kita carry on tumis. Okay, yang tak bestnya sekarang ni kan, tauco yang macam apa panggil tu, sekeping-sekeping lah kan, yang dulu susah nak dapat lah sekarang. Semua yang dah gerind sebegini. Jadi nak macam mana, jadi kita buat apa yang ada je lah kan. Tetap rasa tauco lah, cuma tak kasar-kasar je. Kalau tauco kasar-kasar sedap, tapi saya rasa kalau cari macam usaha sikit kat mana-mana mesti ada, bukan tak ada kan. Tapi kalau pergi kat sini, itu je yang ada. Jadi ini aja yang kita masak. Okay, so
So kita masukkan tauco kita, dah tak payah nak cuci macam mana lagi. Dia dah grind macam ni, kita nak cuci apa lagi kan. Jangan banyak sangat, kita agak-agak. Okey. Agak-agak 2 sudu tak cukup, nanti kita masukkan lagi. Okey. Ini saya cakap, kalau kakak-kakak, abang-abang ikut, saya cakap sedap. Budak-budak boleh makan dan budak-budak suka makan, percayalah. Okey. Nampak dia dah layu kan? Okey. So bila, jadi kalau macam tadi saya cakap, kalau selalu kita masak tauco macam gini kan, pekat-pekat gini, then after that kita dah leburkan dia, tak tahu ikan. Tapi budak-budak kesian tak berkuah kan. So hari ni kita masak, kakak ke abang ke makcik ke, cuba ikut, sedap dia cakap. Okey. Senang Okey, dengar sini baik-baik. Plum sauce, betul-betul dengar baik-baik plum sauce. Plum sauce kan dia macam-macam sikit. Jadi dia dengan siapa ni? Tauco tu dikira adik-beradik kan. Okey, kita masukkan dia lebih kurang 2 sudu besar. Kita masukkan dia sweet sauce. Baik-baik dengar sweet sauce ni saya tak boleh tunjuk, bukan sponsor, bukan apa, saya cuma tunjuk apa yang saya pakai. Sweet sauce. Okey, senang cakap manis lah kan, tapi dia tak manis sangat, dia cakap dia sweet sauce. Kenapa saya cakap manis? Pasal apa, kita dah ada tauco tu masin. Kita masukkan oyster sauce sikit, jangan banyak-banyak. Lebih kurang, kalau maksimum 2 sudu besar je dah. Okey, then after that kita stir dulu. Kan nampak tu, warna dia dah bertukar. Kakak abang dah boleh imagine, ini kalau kena dengan makan lembu bang, apa kakak, saya cakap pergi. Terus terang saya cakap pergi, takkan kembali ni. Baik ni barang ni. Barang ni barang jadi ni. Then after that, sorry, terlanggar kamera, minta maaf. Then after that, kita taruhlah sedikit air. Sebab tu saya cakap tadi. Jadi budak-budak pun boleh makan dan ada berkuah sikit lah. Jangan banyak lah kan. Kuah dia tu sikit saja. Supaya bila budak-budak makan dengan nasi tu, adalah benda yang dia nak bergaul bersama. Kalau kita orang tua, ini memang the bestnya. Betul tak? Okay, bismillah. So kita taruh. Jadi bayangkan, kita punya tauco, kita punya apa panggil tadi? Oyster sauce, plum sauce dan juga sweet sauce yang kita gabungkan. Okey, lepas tu kita stirkan dia macam gini. Saya rasa daripada kamera tu, kakak, abang, mak, cik ke mak dah boleh agak apa rasanya. Betul tak? Dia kira masam-masam. Lepas tu ada manis sikit, ujung-ujung aja manis dia. Bukan manis apa pun. Okey, ujung-ujung dia pasal sweet sauce dia. So ini dah kira tamat siaran lah. So kita nak kena rasa dulu. So kita rasa dulu lah kan. Sedap bilang sedap, tak sedap bilang tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Marvelous babe, barang jadi. So kita taruh ni sikit, sebut perasa bang, kakak, abang. Tak ada garam, tak ada aji. Ini dia yang saya ada. Saya rasa apa tau, kita tambahkan ni sikit je, sikit saja. Jadi biar ujung-ujung dia ada tu masing-masing sikit. That's it. Alright, okay. So macam saya cakap kan, ini sahaja untuk hari ini kita share masakan petang yang cepat, padat dan juga sedap. Okay, kita jumpa di next video insya-Allah. Saya doakan semua dalam keadaan sihat, dirahmati Allah, dimakbulkan segala doa dan keinginan insya-Allah, amin. Okay, dan jangan lupalah subscribe video saya ataupun support saya supaya saya lagi semangat dapat share bersama this after this, day after day. Okay, saya jumpa di next. Okay, so macam biasalah kan, kalau dah ada lampu jangan taruh delay. Kalau dah dapat tukar masak yang satu macam saya ni, jangan cari yang lain. Okay, jaga diri baik-baik. Kita see the next video insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simply the best. Bye-bye. Okay, macam tadi saya cakap kan, saya ada goreng ikan sabah. Ikan sabah tu apa? Ni dia. Okay, dia betul-betul sekeping lah, filet. Saya potong 2. Jadi gini, kat NTUC dapat, kakak-kakak mesti tahulah ini ikan sabah apa kan. Dia tak ada tulang tak? Dia dah filet. Senang cakap, budak-budak pun boleh makan. Jadi kita tak risau, sedap dimakan, cepat dimasak. Okay, so saya dah goreng. Saya taruh lah kat sini nampak 2 3 4 5. Ni kira dia dah satu paket ada 2 keping. Jadi satu tu potong 2. Jadi berapa? Jadi 4. Jadi kalau dapat 2 paket, 8 lah. Macam gini. Okey.
So setelah dia macam gini, yang tadi yang kita masak tu kan, ambil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dah jadi kak, abang. Sedap. Tak cuba rugi. Kalau tengok je agak memang tak boleh rasa pasal dalam video. Lepas tu kita ada daun bawang kita kan, kita sprinkle dia atau taburkan sikit, kasih dia lagi handsome. Alright. Selamat mencuba, selamat merasa kenikmatan dia. Bye bye. You simply